Guys, saya nak merayulah kepada Anwar Ibrahim, tolonglah dengar cadangan daripada pengurusi Perikatan Nasional ni. Nah, dah sekarang barulah tahu macam mana jadi kerajaan sekarang ni. Hadaplah kritikan yang dulu beliau sendiri yang ajar rakyat untuk kritik kerajaan semasa secara membabi buta. Saya nak jelaskan dalam video kali ini, Perikatan Nasional tidak membangkang dan mengkritik sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Inilah yang perlu kita faham dengan jelas. Mengurus negara kritikal krisis memang bukan mudah, tetapi yang menjadi persoalan hari ini bukan sekadar dasar tetapi konsistensi dan kejujuran dalam berpolitik. Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim kini berdepan dengan realiti yang sama seperti kerajaan terdahulu, iaitu tekanan ekonomi, krisis global dan ketidaktentuan harga tenaga. Namun, apa yang mengundang perhatian ialah perubahan pendirian yang terlalu sangat-sangat ketara. Ketika zaman COVID-19 dulu, ingat tak lagi, cadangan dan pelaksanaan work from home dihentam habis-habisan oleh pihak pembangkang ketika itu yang diketuai oleh Anwar Ibrahim sendiri. Dikatakan menyusahkan rakyat, menekan ekonomi, bahkan digambarkan seolah-olah kerajaan gagal mengurus negara dengan baik. Tetapi hari ini dalam menghadapi krisis tenaga global, pendekatan yang sama digunakan kembali, dicadangkan oleh kerajaan Anwar Ibrahim itu sendiri pada hari ini. Begitu juga dalam isu bantuan tunai. Dulu BRIN dikritik sebagai pendekatan yang tidak mendidik rakyat. Sampai tahap dia cakap kononnya bagi ikan, bukannya bagi kail. Namun hari ini tunai rahmah dan pelbagai bentuk bantuan tunai bukan sahaja diteruskan, bahkan diperluaskan. Ini membuktikan bahawa apabila Anwar Ibrahim sendiri berada dalam kerajaan, realiti sebenar jauh berbeza daripada retorik ketika beliau menjadi ketua pembangkang dulu. Dalam keadaan ini, saya sangat setujulah dengan pandangan dan cadangan Dr. Samsuri Mokhtar selaku pengurusi Perikatan Nasional untuk menubuhkan Majlis Perundingan dan Intervensi Ekonomi Malaysia. Ia adalah satu langkah yang sangat-sangat matang dan berwawasan, menggabungkan antara kerajaan, pembangkang, pakar industri, ahli akademik dan juga masyarakat sivil. Ini adalah pendekatan inklusif yang sepatutnya disambut terbuka oleh kerajaan Madani sendiri. Dalam krisis global yang kompleks pada hari ini, tiada satu pihak pun yang mempunyai semua jawapan dalam satu masa ni. Kerjasama semua pihak adalah kunci utama untuk kita keluar daripada masalah ini bersama sebenarnya. Namun malangnya masih ada suara yang sinis yang merendahkan usaha sebegini. Kalau kita tengok kenyataan KJ yang melabelkan pembangkang sebagai tidak berguna, jelas tidak membantu suasana sebenarnya. Sikap sebegini hanya mengheret politik kita kembali ke tahap yang lama, penuh dengan ego dan persepsi yang sempit sebenarnya. Hakikatnya, Perikatan Nasional hari ini membangkang dengan pendekatan yang berbeza. Bukan membangkang secara membabi buta, bukan menolak semua perkara tanpa asas. Jika sesuatu dasar itu baik dan memberi manfaat kepada rakyat, maka ia wajar disokong. Tapi jika ada kelemahan, maka di situlah peranan semak dan imbang perlu dimainkan oleh pembangkang dengan tegas dan berfakta. Ini yang membezakan pendekatan hari ini dengan politik lama dulu ketika Anwar Ibrahim berada di blok pembangkang. Beliau hampir semua perkara nak dibangkang tanpa mengambil kira realiti semasa. Perikatan Nasional hari ini tidak perlu meniru gaya Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi ketua pembangkang yang membangkang hampir semua polisi kerajaan ketika itu semata-mata untuk dilihat sebagai pembangkang yang berjaya dan berfungsi kononnya. Akhirnya, politik bukan medan untuk membuktikan siapa paling kuat bersuara. Politik adalah tentang tanggungjawab. Jika kerajaan membuat keputusan yang betul, pembangkang akan sokong, tak ada masalah. Saya yakin benda tu. Jika kerajaan membuat keputusan yang lemah, saya rasa pembangkang akan tegur perkara itu. Maka itulah prinsipnya, itulah keadaan caranya. Kerana dalam keadaan dunia yang tidak menentu hari ini, negara tidak boleh dipacu dengan keegoan politik, tetapi dengan kesepakatan sebenarnya demi rakyat Malaysia keseluruhannya.